Okey, kembali lagi dalam tahap Erudition Show. So, kita akan bermain satu permainan yang dinamakan Imbasa Memori, iaitu kita akan teka permainan pada zaman sekolah kita dulu. So, kalau korang nak tahu macam mana suasananya, jom. Gambar yang pertama. Nampak? Permainan apakah ini? The answer is cepe. Betul. Kami tak main ni. Gambar yang kedua. Batu seremban. Betul. A few moments later. Okey, soalan seterusnya. Gambar apakah ini? Guli. Betul. Macam tu je mana. Weh, guli je. Okey, seterusnya. Permainan apakah ini? Tujuh lipa, kan? Bukan. Bukan. Dia ada bulu ayam tu. Try je, try. Sepak bulu tangkis ke? Bulu ayam. Betul. Boleh lah. Kau lari. Permainan seterusnya. Permainan apakah ini? Empat tikus. Betul. Soalan tu. Okey, seterusnya. 10. Permainan apakah ini? Lidi Kau jangan sebut. Sikit lagi. Tarik keluar lidi. Boleh lah, boleh lah. Okey, gambar seterusnya. Permainan apakah ini? Galah panjang. Betul. Kalau dah beringan dia kena Tak sempat dah bagi tahu. Okey, soalan terakhir. Permainan apakah ini? Ibu ayam. Betul. Nice. So, alhamdulillah telah selesai kita punya game tadi. So, pemenangnya ialah tim lelaki. So, kalau korang tahu game apa seterusnya kita akan main, nantikan. Selaka keputaran, luaskan pengetahuan. Bye.